Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi vlog kali ni kita akan balik semula ke Perak Seri Iskandar. Jadi sekarang baru pukul 7 berapa entah. Tadi aku tengok juga tapi aku tak ingat pukul 7 berapa. Jadi kita kali ni balik naik flight. Sebab untuk tiket bas aku beli lewat. Jadi aku tak sempat dan full seat apa semua dan aku tak sempat nak beli lah. Jadi kali ni aku balik ke Johor Bahru atas urusan majlis perkahwinan kakak aku yang kedua. Jadi aku dah start kelas lah sebenarnya. Jadi so let's go lah. Kita tengok vlog kali ni macam mana. Sebab aku seorang. Selama ni vlog ada Raja, ada Arif. Cuma kali ni aku pula seorang lah. So let's go. Sejujurnya aku tak berapa nak pandai sangat naik flight ni. Jadi aku pergilah tengok kat dia picture tu kan. Aku punya flight nak ke Ipoh. Aku cik mana siap. Sebab aku tunggu lama gila. Sebab aku punya boarding 7.40. Tapi sekarang dah 7.30. Lepas aku tengok mana flight aku. Aku takut aku terlepas je. Lepas aku tengok rupanya aku salah tunggu gate dah. Jadi so baru kita nak pergi ke gate kita. Hai. Sekarang flight lama lagi. Flight aku dah gerak dah. Flight aku belum gerak. Tapi sekarang tengah beratur di picture sebab boarding lah 7.40 boarding. Flight aku pukul 8.20. Jadi aku malas nak beratur sebab tak dah terlalu panjang. Sebab aku ambil flight pagi. Jadi kalau ambil flight pagi orang takkan terlalu ramai. Jadi ada tiket kosong. Jadi siapa nak naik lah dulu. Tapi beli tiket kan. Takkan apa nak belanja benda tu. Kalau korang kata kenapa marah sangat lah aku ni apa semua pagi dia. Aku pukul 6 dah gerak dah. Tapi aku sok subuh lah. Benda tu kena notice kan benda tu. Kalau tak orang kata tak sok subuh tu pukul 6 dah gerak apa semua. Solat. Aku solat sebab aku gerak. Okay. Jangan nak salah faham je. Okay. Tu yang aku marah sangat. Yes. Very nice juga. So ni aku dah sampai dah dekat cottage aku. Dia agak rushing juga sebab daripada aku kat airport tu nak ke arah sini semula tu agak rushing lah sebab nak order Grab yang dapat murah. So alhamdulillah aku sampai je kat bilik aku dan aku sempat beli makanan juga. Sebab waktu gerak aku belum breakfast. Cuma macam minum air panas je lah. Mak aku ada buat gandam. Lepas tu ni aku ringkaskan perjalanan naik flight tu. Untuk aku yang tak berapa nak pandai sangat lah nak naik flight ni. Jadi for the first time yang aku naik ni, pengalaman dia lebih cepat je lah orang kata. Sebab kalau tak selama ni aku naik bas. Jadi kalau nak naik bas aku dalam masa 8 jam, 9 jam, 10 jam kalau jam daripada Perak ke Johor Bahru. Jadi bila naik flight ni dalam 1 jam dah sampai dan banyak lagi masa yang kau boleh buat. Cuma kalau naik flight ni dia sedikit mahal jugalah tiket dia berbanding dengan tiket bas. Tiket bas baru dalam range dia dalam 60 ke 80. Tapi kalau naik flight memang harga dia akan lebih daripada tu. Jadi sebab tu orang prefer untuk beli awal. Jadi kalau beli awal boleh dapat harga bawah 200 lebih kurang. Bawah 200. Jadi 100 lebih ke boleh dapat. Jadi ya Allah, aku ni rasa sedung. Jadi memang korang kena datang awal sebelum dia tuliskan boarding tu. Contoh flight yang kau beli pukul 8.20 tapi memang akan waktu boarding dekat tiket tu akan tulis 7.40. Kau kena dah datang, kau kena scan, kena bawa barang apa semua, bawa masuk apa semua.
Then kau tunggu je lah kat situ, kat gate mana. Benda tu kau kena rajin membaca lah. Sebab aku tak baca, jadi aku tak pasti dekat mana aku punya gate ni kan. Kalau tak jadi macam tadi, tahu-tahu aku punya salah tunggu gate, aku kena turun bawah untuk tunggu gate aku yang kat bawah. Jadi naik aku tidur je lah. Walaupun sejam kan, tapi aku ngantuk, aku tidur je. Sampai ke sini, aku tak sempat nak record sebab aku terus fokus kat Grab aku supaya aku dapat Grab yang murah lah. Dan standard daripada Ipoh ke Seri Iskandar RM60. Itu standard. Tapi kalau tengah peak hour Grab memang akan boleh dapat RM80. Yang sebelum ni pun macam boleh macam 100 lebih. Jadi memang mahal. Jadi aku kena kejarkan time tu juga untuk dapatkan RM60. Ngam-ngam dapat RM60 tepat. Jadi aku terus pick, aku terus on the way ke sini dan aku dah sampai dengan selamat. Alhamdulillah. Jadi dekat sini aku cuma nak kongsikan je experience aku untuk naik flight untuk semua student ataupun mana yang merantau ke negeri-negeri lain, belajar ke jauh-jauh tempat tu. Ni aku just kongsikan dekat korang apa yang patut buat ataupun apa yang tak patut buat ke. Korang kena fokus kat mana ke, tak fokus kat mana ke. Jadi itu je lah aku nak kongsikan dekat korang. Okay. Lagi satu, kalau korang bawa beg kargo ataupun beg luggage yang macam belakang ni, kalau korang just beli tiket biasa je, korang akan dapat 7 kilo sahaja berat untuk korang bawa naik ke kapal terbang. Tapi kalau korang nak tambah, korang kena tambah 20 kilo untuk 100 lebih. Atau silap aku 100 lebih. Korang kena bayar, macam add on lah. Korang kena tambah kat situ. Jadi sebab tu 7 kilo je, ngam-ngam kena 7 kilo untuk jimatkan korang punya duit lah kat situ. Jadi itu je lah kongsian daripada aku. Sekian daripada sekian, terima kasih. Jadi maaf kalau video ni terlalu pendek dan terlalu membosankan. Cuma aku nak cakap hari ni masih bulan raya ke? Selamat Hari Raya, maaf Zahir dah batin. Dan maaf salah silap daripada saya juga. Dan jangan lupa subscribe, komen, like and share dekat YouTube aku. Dan korang boleh pergi ke playlist aku dan banyak lagi video-video yang aku telah buat. Jadi jumpa lagi untuk next content yang akan datang. Bye.